Boleh ke telur sotong buat asam pedas? Ramai tak tahu kan? Hai hamba, hari ni aku nak share dengan hamba resepi asam pedas telur sotong yang orang tak pernah makan. Okey, first kali hamba tumis bahan yang kita dah blend tadi Ustaz Dwi. Hamba masukkan bahan yang kedua, lepas tu hamba blend kisar halus, lepas tu hamba cah dalam minyak yang panas tadi. Kacau-kacau sampai dia betul pecah minyak. Ramai orang tak tahu kan? Ini telur sotong. Telur sotong ni hamba masukkan semua sekali tau. Kacau-kacau sambil masukkan perah sedikit air asam jawa, lepas tu tambahkan sedikit air. Kalau nak jenis kuah yang banyak boleh kuah sikit. Lepas tu masukkanlah perasa garam, gula secukup rasa. Masukkan irisan bunga kantan, daun kesum. Last kali hamba masukkanlah sayuran yang aku dah tulis tu. Tolong baca juga video ni. So masak betul-betul, lepas tu dah siap dah asam pedas telur sotong Pak Man. Dah tak tahu, ni lah telur sotong. Ada. Dulu waktu aku buka restoran, hari boleh makan. Lah ni aku pergi lah mana-mana tempat pun takkan jumpa asam pedas telur sotong. Bismillah. Tobat rindu. Setahun dah makan ni. Lepas restoran tutup, ni makan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bau asam pedas telur sotong. Paling sedap. Confirm sakit hati. Kalau nak menu yang lain daripada restoran Mbah, jangan lupa save video ni, ikut resepi, nanti boleh buat kat kedai Mbah. Asam pedas telur sotong. Selamat jumpa.